Alhamdulillah, baru berjaya nak cas guna demo ni. Sikitnya susah lah, baru nak belajar. Masuk dalam app tu, lepas tu pergi scan dekat charger tu. Lepas tu ikut terus arahan yang dikeluarkan dalam app tu. Boleh lah. Okey, jas tadi dah masuk. Kita tinggal sekejap pergi kedai mesra, top up kacenggo, beli air, beli snack sikit. Untuk kita bergerak ke Tapah Perak. Dengan bekalan yang ada ni, kita tengok kita dah dapat jas berapa. Lebih kurang dalam 54%. Kita tunggu sampai 80%. Cukuplah untuk kita bergerak dan cas kat sana pula. Sekarang menuju perjalanan dekat highway dan dekat sepadan. Kita dah sampai sepadan Perak ni. Kita ni sedap, mantap. Kalau langgar lubang belakang terasa sikit lah. Ni sampai dekat RNR Tapah. Terai cas ada lagi 24%. Ni dia jalan dalam 80 km. Nak try cas dekat elektron. Nampaknya tadi kita tak berjaya nak guna Jentarigo business demo kat dia. Kita pun banyak welding, so saya gunakan kad kredit sendirilah. Secara manual. Kita cuba tak kasi ke touch. Kita membayarlah potong kad kredit. Stop. Kita dapat cas 89%. Ini cukuplah untuk sampai ke UiTM Tapah dan balik ke Putrajaya lah. Semalam sampai rumah, indikator cas habis pun dah menyala kuning bila dia melangkau 19% tu. Dan pagi ni kita bawa pergi laman perdana. Kita try cas guna Jentarigo yang diorang sediakan dekat laman perdana ni, tapi hanya 7 kW lah. Kita kena cas lama sikit lah, dalam 5 jam gitu. Tadi dapat cas 80%. Ni kita try dekat Park Kizi Shell dekat IOI Putrajaya. Kita kena booking dari rumah ni, baru dapat. Sampai baru kita cas. Cas pun dah masuk. Kita tinggal kejap untuk berjalan. Selesai shopping, kasut Puma untuk anak. Kita tengok dalam setengah jam tadi berapa cas yang akan dapat. Kita sekali masuk ni, untuk park je dia dah cas RM5. Dan berikutnya ikut kilowatt yang dia masuk lah. Tengok berapa dapat. Ke full cas boleh dapat. Iyalah, kita dapat 100% cas ni. Bagus jugalah. Nanti senang kita nak berjalan jauh, walaupun sekejap je tadi. Ini perjalanan kedua ke UiTM Tapah. Setelah kita cas dekat IOI semalam 100%. Kita dah tahu dekat Tapah, area Tapah tak ada cas yang boleh guna Jentarigo. Kita pergi singgah Beheran. Kat Beheran ada RNR. Kita cari kat Beheran. Continue straight for 30 minutes to exit 132 Taba. Sebab tak silap dua-dua arah ada kat Beheran. RNR, bukan RNR ni. Hentian rehat, hentian Behrang. Oh ada, kita nampak situ. Just untuk DC je. Mungkin ni 150 kW. Bolehlah kita top up. Kali ni kita top up 2 tempat, pergi dan balik di hentian Behrang ya. Try cas kat sini. Boleh guna tak Jentarigo business corporate tu.
Di balik selepas daripada UiTM pun kita akan singgah sebelah sana pula, arah ke selatan pula. Yang kita teradjust kat sana pula. Sebelum tu sempatlah kita rehat, buang air kecil kejap, minum air, tekan-tekankan urat. Lepas tu kita tengok apa yang boleh dapat untuk kita teruskan perjalanan ke UiTM Tapah. Okey, kita dah selesai urusan dekat UiTM Tapah. Kita jalan balik. Kita cas dekat hentian Behrang arah selatan, iaitu arah MPV ke Kuala Lumpur lah ataupun Putrajaya. Kawasan sini nampak crowded sikit. Cuaca pun gerimis. Dia ada sediakan situ. Sama juga seperti arah utara, 150 kW. Ada berapa mesin tu? Ada 3 mesin saya tengok. Okay, dah selesai cas. Kita pun balik arah Putrajaya. Dan jumpa lagi di next video.